Assalamualaikum, nama saya Fitri Janyanti binti Saleh, berumur 37 tahun. Saya mempunyai kedai di Rantau Panjang. Saya mengambil kursus jahitan dan pra-mastektomi. Sebelum ni, saya berada di Kuala Lumpur. Suami saya bekerja kat sana. Lepas tu, bila suami saya bersara, kami buat keputusan balik kampung dan saya minta kursus ni untuk menjana pendapatan keluarga. Saya tahu mengenai program ni melalui FB, Google. Lepas tu kebetulan rezeki terpilih menyertai program ni lah. Biasa kalau tempahan ni tak ada banyak sangatlah sebelum menyertai kursus ni. Tapi lepas pada menyertai kursus ni, dalam sebulan tu 40-50% tu ada. Sebelum ni pendapatan saya memang tak menentu. Tapi selepas saya menyertai kursus ni, alhamdulillah, saya pernah mencapai pendapatan lebih dari 3,000. Assalamualaikum, saya Sabri Biasi, berasal daripada Kampung Guadala Lubis tu. Saya sebagai pesara tentera. Sebelum berkursus, saya tengok isteri saya ni kurang mahir untuk menjahit. Setelah dia pergi berkursus, saya tengok peningkatan dia meningkatlah. Harapan saya semoga isteri saya berjaya di dunia dan akhirat untuk membantu keluarga dan masyarakat setempat. Terima kasih Yayasan Petronas Empower ECER USM. Bye.